Udah siap belum? Udah siap belum? Udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu roda tuh. Hai, saya Aula. Saya dari tim kriket wanita Pahang. Hari ini saya training dekat SMK Seri Pekan. Nak tahu apa yang kita orang buat? Jom tengok. Ni dia orang tengah training. Saya position sebagai bowler. Kalau bowler saya kena bagi good lane dengan good line. Nak tahu good lane tu apa? Nak tahu good line tu apa? Jom. Assalamualaikum guys, saya Adeline Al-Amirah, wakil bowler untuk kriket Sukma Pahang. So saya akan terangkan secara basic apa itu good line dengan good lane. So good line tu ada satu garisan depan batsman. Bola perlu ada dalam garisan tu je. Dan kalau good lane tu perlu depan kaki batsman, tapi depan kaki yang dia tak boleh nak pukul. So secara basicnya itulah good line dan good lane. Line tu untuk bowler juga kita ada jenis-jenis bowler. Paling basicnya adalah spinner dengan pacer. Pacer ni ada pacer laju dan pacer slow pacer. Dan spinner juga adalah bola bila dia pusing, dia akan memusingkan tangan dia masa baling bola tu. So bola tu akan jatuh dan masuk ke dalam ataupun masuk keluar. Secara basicnya tu adalah jenis-jenis bowler. Selain daripada bowler, kita juga ada position batsman. Jom saya kenalkan batsman Pahang. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Wanu Hidayah. Saya dari tim kriket wanita Pahang. Jadi saya akan menerangkan sedikit tentang batter, iaitu pemukul. Jadi batter ni peranan dia perlu mencari run sebanyak yang boleh untuk menang. Jadi itu sahaja, kita akan pergi ke seterusnya, iaitu wicket keeper. Let's go. Hai, nama saya Nur Zahra binti Jamaluddin. Position saya dalam kriket wicket keeper. Wicket keeper ni dia tolong bowler untuk tangkap bola bila batsman tak nak pukul. Keeper ni dia kena hentikan bola lah, jangan terlepas sebab nanti batsman boleh dapat run. Bye. Nak kenal tak siapa coach kriket perempuan Pahang? Jom saya kenalkan. Okey, tadi dah tengok players. Okey, sekarang saya Coach Rauf. Coach untuk pasukan Sukma Wanita Pahang. Okey, jadi kalau korang nak tahu apa beza kriket dan softball. Okey, beza softball dan kriket. Okey, kalau softball fielders dia akan pakai glove, manakala kalau kriket memang tak pakai glove. Tu pemukul kriket akan gunakan bat kayu, manakala softball akan gunakan bat karbon. Untuk softball akan bermain secara diamond lariannya, manakala kriket kita berlari di atas pitch. Itu saja daripada kami pasukan wanita kriket Pahang. Jumpa kami selaku juara di Sukma 2026. Udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu